pagi tu kami nak coba nasib jaring main kantor selam. So jangan apa hasil yang kami dapat hari itu. Banyak orang ingat masang pukat tu mudah, tapi si semua orang sanggup turun ke sungai macam tu. Jom ikut aku, kita coba nasib hari tu. Ni tahu ada rezeki. Hari tu air sungai nampak kacak aja. Mun pandai pilih lubuk, insya-Allah ada rezeki. Masang pukat selam tu bukan main labuh je. Untuk kami orang yang si ada fish bender tu, mau nangga arus air, pas ya mau nangga kedalaman air ya. Tempat ikan lalu baru ada orang madah baru ada peluang dapat hasilnya. Kadang-kadang hasil banyak, kadang-kadang hasil tu seberapa lah. Tapi orang cari rezeki tu si boleh milih. Lagi ada kudrat, kita usaha aja lah. Aku tu bukan nelayan sepenuh masa. Mun ada masa lapang, aku turun lah ke sungai cari rezeki. Si kira banyakkah sikit, asalkan halal. Itu adalah jarin las kami dua lah. Kami dua ngembak hari itu dalam 6 regan. So tu jarin kasar kami dua, jarin 6 inci. So kami dua labuh situ lah. Jam pun dah petang, air pun dah nak pasang. So satu kami dua dah nak buat jarin lah. Jom kita nak ada si hasil untuk hari itu. Dalam perjalanan kami dua nak buat jarin, so bertemulah dengan kawan sama kampung. Mun aku lah setiap kali masang jarin ada harapan yang nimbak bersama. Harapan aku supaya usaha hari tu nak sia-sia. Bagi sesetengah orang tok cuma jarin di dalam sungai, tapi bagi aku tok penuh dengan doa, usaha dan juga harapan untuk keluarga. Apapun hasilnya kelak, alhamdulillah, rezeki si semestinya banyak. Tapi mun berkat insya-Allah cukup. Toklah hasil jarin halus kami dua tek. Jarin 3 inci. Jarin 3 inci tu kami dua tegar semata-mata memang nak ngambil ikan lah, pakai makan. Dan pirang apa semua ya. Yang bestnya toklah ketam kalok. Orang kita tu biasanya madah tu ketam kalok. Harga pun boleh tahan mahal. Tapi yang tu lah yang paling best. Anggap kita orang ikan panjang. Okey, kami dua nak pulang. Alhamdulillah ada rezeki. Sungai tu banyak ngajar aku. Bukan